24 Januari 1958, proses pengaliran air ke dalam empangan Klang Gates bermula. Pada hari ini dalam tahun 1958, upacara pengaliran air ke dalam empangan Klang Gates disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Hisamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor di Hulu Klang, Selangor. Empangan ini dibina oleh Jabatan Dalam Denver, Colorado, Amerika Syarikat dan dihadiahkan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Empangan setinggi 100 kaki ini mampu menampung sebanyak 3 juta galon air untuk kegunaan 500,000 orang selama 90 hari berturut-turut. Empangan ini merupakan sebahagian daripada rancangan kerajaan untuk mengatasi masalah kemarau dan banjir di samping membaiki lagi perkhidmatan bekalan air di sekitar ibu negara. Proses memenuhkan empangan ini selesai dan upacara perasmiannya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor pada 3 Ogos 1959.